Alright guys, hari ni kita nak pergi ke jemputan rumah terbuka Mr. DIY bersama dengan Alif Sata dan juga The Locals. Okay, kita dapat, Alhamdulillah kita dapat tempat ketiga. Walaupun sasaran awal kita adalah menegakan emas, tapi tempat ketiga tidak dapat dipertahankan. Tidak mengapa, yang penting kita dapat jemputan ke rumah terbuka. Malam ni makan free. Ya. Jadi first thing first, pakai tali pinggang. Semua dari kecoh. Raya sama-sama meriahkan hari raya. Raya sama-sama mengucapkan selamat hari raya. Raya sama-sama meriahkan hari raya. Raya sama-sama mengucapkan selamat hari raya. Kita nak ambil Alfa dan Aqua daripada sekolah dia. Kita dah siap sekarang pukul 4 lebih, pukul 4.05 macam tu, 4.10. Di luar jangkaan kita tadi hujan sangatlah lebat. Aku daripada office keluar 1.45 sampai rumah pukul 4. What a waste of time. Buang masa Patut stay je. Itulah. Bawa macam mana bini saya tak nak bawa kereta pergi KL. Terpaksalah kita balik. 95. Alright. Kita dah ambil budak-budak ni. Ada lagi menyongsang. Dia daripada Kedah. Daripada Kedah ke daripada Perlis? Abang lupa. Daripada Kedah sebenarnya. Sama tu hal Tapi tak apalah, dah RM5,000. Member menang RM5,000. Mestilah dia sanggup datang. Aku jadah je. Balik modal. Balik modal. So kita dah ambil budak-budak. Budak-budak tak siap lagi. Kita akan on the way. Kita nak berhenti R&R supaya diorang boleh mandi. Dan kita akan bergerak ke Kuala Lumpur sekarang. Apa nama tempat tu? Lupa lah. Kelas-kelas something bukan? Kelas-kelas something lah. Tak tahu berapa. Tadi Mr. DIY dia ada teaser dekat story. So nampak lah list winner tu. Oh, macam tu lah. Alright, sekarang kita tengah berhenti solat jap. Aqua. Kita solat asar jap tadi, kita tak sempat solat asar. Tadi hujan. Dia terus gerak je. Budak-budak pun dia mandi dekat area R&R ni. Apa dah lawa dah? Apa dah cantik lah. Aku pun dah pakai baju cantik. Okay, jom. Tempat ni Tak menarik mana? Oh, kat atas tu. Cepat-cepat bang. Oh, ni paling Sata ni. Rumah Sana. Glass house lah. Okay lah. Ikut enter. Tapi enter ni tak ada parking dah kan? The paling faces. Lagi parking belum? Parking sudah penuh lah bang. Abang turun saya pakai free valet parking. Oh, Free valet parking. turun tak? Right, nak masuk.
Ada terrarium kat sini. Ada tak gambarnya? Tak, ada orang tengah ambil gambar malah. Gambar. Ada dua, ada gambar kita. Oh, dia bagi dua. Dia bagi 4. Oh, Ni bukan kita punya. Pergi bawa ke sana, jom. Mak Lina buat? Boleh. Lawa-lawa, saya nak tanya, siapa dari sini yang datang Nun dari utara? Ada tak yang datang Nun dari utara? Sebelah sini, ada? Yang dari selatan? Yang dari selatan? Yang dari ada yang Apa, dari Kak? Putrajaya? Oh, Lebih lagi. Apa buat apa? Jangan pegang saya, ada wuduk. Wow. Besarnya awak ambil. Wow. Ingin menjemput saudara Abdul Hamid bin Muhammad Rani. Untuk sambutan Rumah Terbuka 2026 pada tahun ini, sebab tu tema kita adalah Raya Sama-Sama. Jadi untuk kita mulakan majlis Raya Sama-Sama dulu. Everyone, kau nak ambil jawab aku Okay. Pun I tak tahu pasal aku nak buat MC kejap. What's your so let's start the dance. Okay, kita buat lagu tu tak? Alright, let's follow my steps and let's dance. One more. Okay. Pandai. Baiklah, tuan-tuan dan puan, sekali lagi kita ucapkan terima kasih and thank you to Mr. Robot. Put your hands together for Mr. Robot. Bye-bye. Apa sini? Aku. Hello, good evening. Members of media, tuan-tuan dan puan-puan. Everyone good? Thank you for joining us today. We are Our Duta Raya 2026, Anies Mata and Okey, jadi yang kat belakang boleh berdiri. Yang kat belakang, kat kaki atas, boleh berdiri. Satu, dua, tiga, Apa dia? Okey, jadi pertama sekali of course kita nak introduce one by one lah. Macam Syasha sendiri pun nak tahu juga siapa pemilik nama-nama untuk the locals. Dulu Resco successful dan hari ini kita rayakan semua Alisata official dan juga semua yang join campaign Raya Sama-Sama. It's been great. Kita orang enjoy campaign. Okey, kita jemput Aizul Kifli
Mr. DIY. Request silakan. Bersama pemenang kita sekali lagi saya jemput. Request silakan. Persilakan, aku dah Jemput pulang semua sekali untuk bergambar bersama. Nya, macam mana Nya? Minta maafnya. Apa? Alright, kita nak semua pemenang hadiah tempat ketiga kita untuk dalam satu barisan bersama dengan Alif dan juga Pandai. Okey, masing-masing akan menerima mark chair. Alright, semua pandang kamera. Okey, kita ke belakang sikit. Kita minta ke belakang sikit. Okey, cantik. Alright, semua pandang kamera dan perkiraan 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3. Kita silakan. Tahniah dan terima kasih juga atas submission. Bang, ubah bang. Hanya salam juga Ansata. Okey. Alright. Baiklah. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita akan announce pemenang bagi hadiah untuk tempat kedua selepas ini, di mana mereka akan bawa pulang silver dengan cerita. Kita ambil satu gambar dulu. Okey. Laju sangatlah. Jangan risau ya. Kita Ya, akan ada sesi belakang. bergambar Terima kasih, bersama terima kasih. dengan Alif Sata dan Lokus. Okey, video. Alright. Tanya. Tak yang kat tinggi sangat bang, keluar frame. Malas aku. Dah cukup. Belum. Geram pula rasa. Kampung. Bernilai RM5,500 per-unit. Kita nyanyi lagu Melayu saja semua hari ni, okey? Tak nak? Oh, kena mix. Tapi mesti DIY suruh nyanyi lagu Melayu je. Ready?
sesungguhnya. Oke, kita nyanyi sama-sama. Let's go, let's do it. Semua. Siapakah aku di dalam hatimu? Harus ku tahu, karena aku rindu dan tak tahu sedari kau mengajak diriku membawa hidup bertimbang. Sesungguhnya aku telah jatuh pada dirimu. Sesungguhnya aku mencintai hanya dirimu. Dan sesungguhnya ku sedari kau mengganti diriku. Sesungguhnya aku cintai dirimu. Sesungguhnya kaulah yang terbaik untuk diriku. Tak berikan seluruh jiwa hanya untuk dirimu. Oke, DIY semua. Sesungguhnya telah jatuh pada dirimu. Sesungguhnya aku cintai hanya dirimu. Karena sesungguhnya ku sadari kau sesungguhnya aku cintai dirimu. Sesungguhnya. That's why I love you. That's why I love you. Sesungguhnya aku telah jatuh pada dirimu. Sesungguhnya aku cintai hanya dirimu. Karena sesungguhnya ku sadari. Anda berbangga dengan kalian di hadapan para malaikat. Oh, kipas. Cepat tunggu ada kipas. Ha. Apa nak lagi? Ha.